Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Iman Faiz bin Muhammad Asri daripada kelas 5 Tekun. Apa yang saya dapat belajar pada hari ini ialah dapat menunjukkan image kita, iaitu daripada segi penampilan, tutur kata dan juga adab. Selain itu, pengajaran yang saya dapat ialah menaikkan confidence saya untuk bercakap di hadapan khalayak orang ramai ini. Kemudian kita kena sentiasalah percaya bahawa setiap kegagalan pasti akan ada kejayaan. Semuanya hanya perlukan masa dan juga usaha untuk kita capai. Untuk yang terakhir sekali, sekiranya kita dapat peluang untuk pergi lebih jauh, kita kenalah ambil peluang tersebut untuk membuktikan bahawa kita ini boleh dipercayai oleh orang ramai dan juga dapat membahagiakan kedua ibu bapa kita dan juga keluarga kita. Itu sahaja daripada saya. Nak ubah image jadi lebih profesional dan berpengaruh? Klik link di bio untuk akses eksklusif.